Najib kata kononnya anak saya buat bilion-bilion ringgit. Bila Faizal tengok? Saya kononnya kaya tengok apa? Bila tengok apa duit saya tu di mana saya simpan? Ada duit kalau tak boleh belanja buat apa? You tahu apa yang saya buat tu berjaya menjadi Malaysia sebuah negara miskin, saya nak jadi Asian Tiger. Turutlah itu, tapi mereka tolak itu. Bila Pak Lah take over, dia nak bagi kaya anak cucu dia. Jadi anak dia bagi tahu kepada anak saya, kononnya dulu anak saya lah kaya. Sekarang ni giliran dia. Tapi masa saya jadi Perdana Menteri, anak saya tak pernah buat berniaga di dalam negara. Tak boleh dapat kontrak kerjaan dan tak boleh masuk politik pun saya tak pernah. Anak saya. Semua orang tahu. Mana ada pegang jawatan apa. Muklis tak jadi wakil rakyat pun tak jadi. Muzani pun tak. Mirzan tak berniaga dalam negara, dia pergi berniaga di Filipina. Madinah is not in politik. Saya tak bagi dia orang, ini takut saya orang kata, oh dia Perdana Menteri, dia duk bagi kepada anak dia lah. Tapi Najib kata kononnya anak saya buat bilion-bilion ringgit. Bila Faizal tengok? Saya kononnya kaya tengok apa? Bila tengok apa duit saya tu di mana saya simpan? Ada duit kalau tak boleh belanja buat apa?